Kenapa setiap Menteri Besar Negeri Sembilan takut mau yam tuan keturunan Jaafar? Okey, dalam ni ada cerita sahih dan cerita bolon sahih. Yang bolon sahih kau kena anggap dongeng, bongak. Sekitar tahun 2004, yam tuan Jaafar dia enggan perkenan Isa Samad sebagai Menteri Besar untuk tempoh selanjutnya. Antara alasan yang yam tuan Jaafar tak suka ialah politik wang. Krisis Istana Negeri Sembilan dengan Menteri Besar ni dia berlanjutan. Isa Samad kemudian digantung UMNO. Abdullah Ahmad Badawi dia kemukakan Muhammad Hassan, Tok Mat kita. Kita imbah kejap apa statement MB Tok Mat bila krisis Istana dalam kurungan undang Johor dulu marin. Dia khabar kerajaan negeri terpisah sama urusan Istana. Yang ni pula kenyataan Menteri Besar Aminuddin. MB suruh terima yo kono lucut. Jadi, adakah ini game halang keturunan Jaafar jadi yam tuan sebelum pilihan raya? Ini soalan yo. Ditanya secara demokrasi, bukan tuduhan, soalan. Empat undang yang lengkap telah pun bersidang. Sungai Ujung, Jolobu, Johor, Gombau, lengkap. Disaksi pula oleh Syah Bandar Sungai Ujung, memang lengkap tu. Yang Tuan Mukhris keturunan Munawir diturunkan. Yang Tuan Nazaruddin keturunan Jaafar telah ditabalkan. Tapi apa khabar MB Amiruddin Lopez empat undang bersidang secara lengkap? MB khabar pengisytiharan itu tak sah. Ini mendatangkan muka dari undang Johor, Tuan Besar Tampin dan Syah Bandar Sungai Ujung. Bongih lah deh. Mereka ni bertitah MB Amiruddin bongak. Bahasa buku pembohong. Tengok ni Ompek cop ni. Kau tekan pause kalau kau nak lebih joleh. Baik, lepas kita cerita fakta tadi, kita cerita dongeng pula. Sebab apa dongeng? Sebab cerita lisan yang sampai ke telinga acik tak tentu sahih. Kemungkinan besar pembongak yo. Ada tiga sebab utama ompek undang tak goma mau kerajaan negeri ni jam. Di mana ompek undang berpendapat keturunan Jaafar berani nak hadap benda Allah ni. Apa tiga benda tu? Dongeng yo. Nombor 3. Iktiraf secara rasmi tulisan Cina jadi papan tanda jalan. Benda ni terjadi kat Padang Sen. Kotokan pos kau nak baca. Negeri Sembilan ni ada banyak suku, masing-masing ada bahasa ada tulisan Kena pilih satu yo bahasa supaya adil. Kau duduk dan membesar kat bumi Thai, kena pilih bahasa Thai sebagai rasmi. Kau kat India, kena pilih bahasa rasmi India. Kat Cina pun kena pilih. Jepun pun semua sama. Ni kita dah lah korbankan tulisan Jawi sebab nak toleransi mau kaum kau. Mau lebih-lebih pula. Ni punca dongeng yang nombor 3. Dongeng. Punca dongeng yang nombor 4. Dongeng. Kuil haram atas tanah anak yatim Islam Podesen, Bukit Palung. Khabar kat media dah selesai. Tapi PBT dihalang togakan undang-undang yang telah ditetapkan. Undang yang ompek muka. Kono ada yang tuan keturunan Jaafar yang akan ajak Menteri Besar adat bersulam syarak. Ini dongeng nombor 2. Dongeng. Dongeng yang utama ialah ada kuasa di belakang Menteri Besar Aminuddin yang membuat polisi tanah pajakan tukar kepada hak milik Koka. Hak milik Koka adalah bahaya pada kelangsungan orang asal. Yang Melayu, yang asli mudah jual tukar milik sebab golak mata duit mudah. Yang bukan Melayu sekian lagi. Kesimpulan yang fakta yang Tuan Jaafar dia berani lawan sikap kerajaan negeri. Sejarah dah buktikan. Keturunan Jaafar mungkin ya, mungkin tidak. Nama pun manusia. Okey, ini fakta. Dongeng pula, 3 sebab yang dinyatakan adalah punca krisis. Ini tak sahih. Kono tabayun. Tasawuf pula, setiap kejadian pasti ada hikmah. Pasti ada sebab. Kalau tak Allah tak tentu macam tu. Sebelum kita lahir lagi Allah dah tetapkan tiap-tiap sesuatu tu ada ketentuan Jadi ambil pengajaran, tambah ilmu, kuasa adalah amanah yang dituntut esok.